Adakah ini killer Proton IMA 7? So ini dia guys. So guys, ini dia Proton IMA 7 PHEV. Kalau korang tak nak guna EV fully, ini kereta untuk korang. Okay, dari seginya powertrain, saya dah mention video sebelum ni dia menggunakan dual powertrain, iaitu menggunakan enjin petrol 1.5 liter dan juga ada EV motor. Dan antara yang saya nak highlight semula ialah dalam video ni ialah dari segi dia punya lampu lah. So sebelum ni Proton IMA 7 dia tak ada LED light bar. So untuk yang PHEV kali ni disertakan dengan LED light bar. Dan juga dia punya headlamp ni pun nampak sedikit berbeza lah. Dan yang bahagian belakang pun ada sedikit berbeza lah dari segi dia punya tail lamp. Dan dari segi dia punya size boot pun lebih besar kalau dibanding dengan Proton IMA 7. Dan juga ada power boot lah, dia kurang dalam 500 liter. Dan juga ada tambahan storage dekat bawah sini. Untuk tayar menggunakan 19 inci two-tone rim dan brand Goodyear. Dan dari segi dunia wheelbase untuk Proton IMA 7 PHEV ni lebih panjang sedikit dibandingkan dengan Proton IMA 7 dan membuatkan dalam kabin tu lebih luas sedikit. Di bahagian kiri kereta ni ialah dia punya fuel tank untuk korang isi minyak. Di bahagian kanan sini ialah dia punya port untuk cas. Okay. Yang support max 60 kW untuk yang variant Premium Plus. Untuk bahagian interior driver seat memang tak ada perbezaan. Infotainment screen yang sama size. Instrument cluster juga ada HUD. Tapi untuk yang Premium Plus dia ada panoramic sunroof. So ini ialah variant premium. Okay, satu lagi nak mention yang dari segi door handle untuk Proton IMA 7 PHEV ni dia tak sama macam Proton IMA 7 yang di mana dia punya door handle tu flush ke dalam. So yang IMA 7 PHEV ni dia jenis konvensional lah yang terkeluar. So lebih praktikal untuk korang nak buka pintu. Dan seperti kebanyakan kereta EV yang lain, Proton IMA 7 ni pun ada vehicle to load feature di mana korang boleh cocok soket dan korang boleh play contoh projector ni lah. RM7,500 together with our comprehensive warranty, the all-new Proton IMA 7 PHEV and even smarter choice for Malaysians. RM4,000 limited to the first for the IMA 7 PHEV Premium Plus. The IMA 7 PHEV Premium and 100 and IMA 7 PHEV Prime. I hope everyone. Is it already on sale? Jadi guys, itu dia Proton IMA 7 PHEV dengan harga bermula serendah RM105,000. Adakah ini jawapan untuk masalah range anxiety? Boleh komen di bawah.